Hari ni kita akan test Monster Air Conduction Open Free AC100. Alright guys, so korang tengok ni Air Conduction Sport Wireless Headphone. Basically earbud ni memang untuk korang pergi bersukan. Okay, kat dalam dia ada satu casing Monster yang nampak lawa gila. Korang tengok lah tu. Nice. Okay, jom kita buka. Kat dalam dia ada dua Air Conduction earbud. So jom kita tengok. Inilah dia guys. Yang ni kita akan letak di depan lubang telinga kita. Dan yang ni kita akan sangkutkan dekat atas telinga kita. Dan dia memang dah ada left and right. Okay, so kita keluarkan dia dan kita buka plastik ni, masukkan balik untuk di charge. Dia menggunakan Type-C, bateri boleh tahan sampai 6 jam. Dan dalam ni ada satu user manual, satu kabel Type-C. Okay, ni merupakan air conduction pertama yang aku test. Tak kisah daripada mana-mana brand. So Monster adalah yang pertama sekali. So jom kita keluarkan dan kita masukkan dekat telinga. So cara pakai dia macam ni guys. Benda ni kita akan sangkutkan dekat bahagian atas macam ni, dan lubang speaker dia ni kita akan duduk dekat bahagian dalam telinga macam ni lah. Okay, model ni juga ada touch sensor dan dia ada kat sini So kalau korang touch kat sini, korang boleh play dan pause. Dan tak lupa juga untuk korang yang pergi bersukan lepas tu berpeluh-peluh tu, dia ada IPX5 water resistant, yang mana kalau peluh ataupun hujan memang tak ada masalah. Okay, so pakai ni memang selesa. Kalau bab jatuh confirm 100% takkan jatuh lah. Dan jom kita test. Full volume dia memang kuat, bass dia memang sedap, dan treble dia pun tinggi juga. So untuk dengar lagu rasanya memang not bad, memang best. Macam Monster yang lain juga. Kalau korang nak main game, tak ada gaming mode, kita dah test. Tapi kalau korang nak buat call, mic dia jelas. Dia slow sikit tapi tak mengganggu langsung kalau korang nak call dengan orang. So korang dengar sendiri kualiti mic dia. Test mic daripada Monster Open Free AC100 dan dia sekarang berada di telinga. Okay, so korang boleh dengar mic dia jelas, agak kuat tapi tak sekuat mic-mic yang jelas yang kita dah test sebelum ni daripada Monster. Tapi kalau korang nak buat call, masih lagi tak ada masalah. Orang masih lagi boleh dengar dengan baik. So guys, rasanya benda ni memang nice kalau korang nak buat pergi bersukan, pergi gym, pergi jogging dan sebagainya. Rasanya kalau guna yang ni memang nice gila, kualiti lagu. Dan kalau korang nak buat call masa korang tengah jogging dan sebagainya pun boleh, tak ada masalah. So guys, apa lagi? Check out dekat beg kuning di bawah.